iMedical Pharma Holding Berhad IMPHB memfokuskan kepada satu manfaat bagi produk yang dikeluarkan. Penolong Pengurus Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran Korporat iMedical, Muhammad Firdaus Muhammad Yusof berkata, meskipun satu produk berpotensi memberi pelbagai manfaat, namun trend pengguna pada masa kini lebih cenderung kepada produk yang memfokuskan kepada satu manfaat sahaja. Dalam situasi yang sekarang ni, kita fokus kepada satu produk, just fokus kepada satu ataupun dua fungsi sahaja supaya produk itu lebih fokus. Dan itu adalah, kalau kata, situasi yang sekarang ini. Itu pengguna yang perlu sekarang ini. Sebab itu kita perlu adapt dengan situasi yang terbaru lah. Di mana kalau mereka perlukan kepada satu produk yang fokus kepada sesuatu penyakit, kita fokus kepada formulasi untuk prevent kepada masalah tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program pemerkasaan OEM 2025 di Kota Baru pada Isnin. Hadir sama Timbalan Presiden iMedical, Hasnah Zakaria sebagai pembentang yang membincangkan tentang hala tuju OEM. Muhammad Firdaus berkata perubahan corak permintaan itu menuntut pengilang dan pengusaha industri untuk menyesuaikan strategi pembangunan produk agar kekal relevan dan berdaya saing. Katanya pendekatan tersebut bukan sahaja membantu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sesuatu produk, malah turut memberi manfaat kepada usahawan yang ingin membangunkan produk sendiri secara lebih tersusun. Kalau iMedical Pharma, kita join dalam program ni sebagai salah satunya sebagai pempamer daripada industri pembuatan produk, dan yang kedua kita ada mewakili sebagai pembentang daripada Timbalan Presiden kita sebagai pembentang kepada mereka yang hadir kepada program ni untuk bercerita ataupun berkongsi apakah hala tuju OEM sebenarnya yang fasa-fasa yang mendatang supaya kita boleh merangka satu perancangan yang terbaru kepada founder-founder terutamanya dalam menghasilkan produk kosmetik. Sementara itu, Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA Negeri Kelantan Zahril Afendi Muhammad berkata sebanyak 18 pempamer daripada pelbagai industri pembuatan produk yang dibawakan pada program berkenaan. Kita percaya pada hari ini juga kita akan dapat bawa lebih ramai usahawan-usahawan muda yang baru untuk join dalam kita punya program OEM Showcase ni. Dan kami di MARA sendiri, kita ada supporting system untuk usahawan baru, yang mana usahawan baru ni kita akan beri supporting daripada segi latihan, keusahawanan, kemudian kita ada bagi bimbingan, khidmat nasihat, dan yang paling utama kita juga ada memberikan sumber kewangan ataupun melalui kita punya kemudahan pinjaman perniagaan lah. Dalam masa sama, iMedical tampil sebagai salah satu pempamer bagi program berkenaan dengan penekanan terhadap pentingnya penghasilan produk yang lebih fokus dan menepati kehendak pasaran semasa. Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.